ومن هو النعمة العظمى لمؤتيه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في ليلة من الظلم. Bahawasanya Nabi SAW malam-malam Isra dan Mi'raj ialah malam suatu memori yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kenangan yang paling agung yang diberikan dalam sisi hidup baginda alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya seseorang itu bila mana dijemput oleh Malik di mana-mana orang yang disanjung dan diagungkan ialah merupakan suatu coretan dalam kehidupan dia yang paling indah, yang paling agung, yang paling memberangsangkan, yang boleh bawa efek dan kesan kepada hidupnya seluruhnya. Oleh kerana itulah pada malam ini malam kita raikan malam Isra dan Mi'raj, malam yang Rasulullah gembira setiap kali mengenangnya, malam yang Rasulullah SAW berubah cara pandangnya, berubah cara berfikirannya, berubah kurniaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu diriwayatkan sebahagian atar semenjak Rasulullah turun daripada Isra dan Mi'raj, bertambah cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam, bertambah tinggi asrar baginda alaihi salatu wasallam, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam seringkali menghadap mukanya ke arah langit, seakan-akan mengenang malam-malam yang besar yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah malam ini yang kita bergembira kerana gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.